Hai kawan, Assalamualaikum. Hari ni kita kembali lagi dengan vlog random. Sebenarnya vlog ni tentang kita nak unboxing kamera je, tapi disebabkan macam pendek sangat, jadi Iqmal campur-campurkan dengan vlog yang ada. Maaf kalau video kali ni membosankan. InsyaAllah untuk video akan datang kita buat video yang lebih menarik. Kenapa rambut saya macam ni ya? Tak apalah. Kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my channel. Gembira aku hari ni ya. Hai guys, Assalamualaikum. Hai Kak Jerong semua, hai adik-adik semua. Kita kembali lagi, kita nak buat apa? Kita buat vlog lah. Macam biasalah, inilah kita punya intro. Biasanya Iqmal punya intro tak ada gambar-gambar, tapi macam ni lah. Ini punya vlog macam korang baca kat thumbnail, macam korang baca kat title juga. Itulah dia. Iqmal sebenarnya tak tahu vlog ni tentang apa dan kita nak buat apa. Macam akak adik dah baca kat thumbnail, baca kat title, itu yang kita nak buat hari ni. Maaf ya, rambut ni memang sangat-sangat tersusun, sangat-sangat teratur, sangat-sangat skema sebab apa Iqmal baru balik daripada syuting hari ni. Lepas tu baru balik pada semalam Jumaat. Adanya inilah keadaan baru balik daripada lepas syuting, tapi apa pun Iqmal excited gila hari ni sebab apa? Hari tu Iqmal ada beli kamera baru kan, DJI Osmo Pocket 4 ni. So kita nak unboxing dulu. Iqmal nak tunjuk dengan korang semua yang kita dah beli kamera baru, dan hari ni rasanya kita akan pergi jumpa Harzan. Kita akan jumpa Iqmal punya kita akan jumpa Harzan. Sebab jarang kita dapat jumpa dia pun busy sebab kerja kan. Minta maaf lah kat belakang tu macam agak bersepah. Dia tak bersepah pun sebenarnya. Itu adalah barang-barang yang belum Iqmal unboxing lagi. Ada hadiah daripada fans yang baru sampai. Ada macam baju yang baru balik daripada Dobi. Baju yang dah basuh ya, bukan baju yang kotor. Itu adalah baju yang baru balik daripada Dobi. Jadinya Iqmal biar dulu kat belakang ni unboxing kita ni kamera. Sebab kamera ni kita tak guna lagi. Hari ni kita nak rasmikan. Kita nak jumpa Harzan, jadi kita nak rasmikan kamera baru. Okay, so sebelum kita nak pergi jumpa Harzan tu, kita nak unboxing dulu kita punya kamera baru. Okay semua, minta maaf kalau Iqmal macam bercakap tu macam tak jelas sangat sebab Iqmal malah nak pakai mic sebab kita nak unboxing ni je. Tapi sebelum tu, hari ni kita rasa macam Iqmal rasa macam nak pergi buat surprise kat Harzan. Hari ni dia ada live, tapi hari tu Iqmal dah buat surprise untuk dia pergi tempat live kan. So tak nak. Sekarang ni dia tengah syuting. Dia tengah syuting untuk dia nak buat live nantilah, lebih kurangnya macam itulah. Tapi kita orang dah janji nak jumpa kat satu tempat hari ni. Iqmal dengar-dengar dia punya perfume dah habis. Perfume kesayangan dia tu lah, perfume yang Iqmal belikan hari tu itu adalah satu-satunya perfume yang dia sangat suka. Dan dengar-dengar je dah nak habis. Jadi ni Iqmal nak pergi belikan dulu dia punya perfume tu. Lepas tu Iqmal nak bagi dekat dia, nak jumpa dia, nak tanya-tanya sikit apa khabar dia sekarang, apa dia buat sekarang. And then tu je lah vlog kita untuk kali ni. Vlog kita sangat random juga kali ni. Kita punya unboxing video kamera baru Iqmal baru beli. Ini pun sebab Iqmal nak encourage diri Iqmal untuk buat lebih banyak lagi video, buat video-video yang menarik untuk akak-akak dan adik-adik semua. Jangan risau, InsyaAllah Iqmal akan buat video lebih menarik sebab Iqmal dah beli kamera baru. And then kita nak pergi bagi minyak wangi baru dekat Harzan. Kita unboxing kita punya kamera baru dulu. Let's go. Ini dia DJI Osmo Pocket 4. Yang Iqmal pakai ni Pocket 3, tapi sebenarnya dia dah rosak. Okay, Adam pergi rosakkan dia punya gimbal tu. Jadinya Iqmal tak boleh gerak-gerakkan sangat. Iqmal biarkan dia straight je. Iqmal beli harga dalam 2,000 lebih. Siap sekali dengan mikrofon. Jadinya macam berbaloi lah kan. Setiap dengan mikrofon, setiap dengan bag dia, setiap dengan dia punya orang kata alat-alatan lah. Jadi berbaloi untuk kita beli. Iqmal kalau beli kamera memang Iqmal akan gunakan baik-baik dan habis-habisan. Sale daripada Iqmal buat live dekat TikTok, orang kata yang berniaga. Lepas tu ada juga akak-akak Jerong yang bagi gift dekat TikTok, Iqmal ada gunakan juga. Lepas tu duit daripada akak Jerong-Jerong Singapura dan akak Jerong-Jerong lain yang bagi duit-duit raya sebelum-sebelum ni, Iqmal gunakan juga untuk beli kamera ni. Jadinya Iqmal gunakan untuk kebaikan, dan insyaAllah kebaikan tu terus berjalan untuk hiburkan orang juga. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So kita dah buka. Kita dapat apa ni? Apa benda? Bag ke? Dapat pouch je. Dapat pouch. Kita dapat bag. Jadi ni kita boleh isi DJI kita dalam ni. Kalau kita bawa bag, jadi ni kita boleh masuk DJI kita dalam pouch ni. Jadinya DJI kita tak rosak lah. Jadi ni kamera ni memang datang macam ni tau kak. Memang datang dalam keadaan macam kita beli lepak pisang. Dia memang macam tu. Akak jangan terkejut pula. Harga 2,000 lebih. Ini biasa akak-akak lah. Harga 2,000 lebih. Macam beli lepak pisang pula bapaknya. Tak kak, akak jangan risau kak. Dalam ni sebab apa, dia nak protect kita punya kamera. Sebab kadang-kadang ada orang beli online kan, jadi dia tak nak benda tu rosak dan pecah. So ni dia. Dia punya bag lah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ni macam untuk mikrofon. Dia punya bulu tu, bulu ni function dia bulu, bukan bulu lain. Bulu ni windbreaker nama dia. Apa benda tahu, windshield. Benda ni kalau kita rakam dekat pantai ke, dekat tempat-tempat yang angin dia kuat, benda ni sangat penting untuk kita pasang dekat kita punya mikrofon. Sebab apa? Untuk halang bunyi angin. Kalau kita tak pakai tu, dia bunyi macam biasalah kita dapat wayar ni type C ni. Lepas tu kita dapat dapat lampu. Kau dapat lampu korang. Dapat lampu. Nampak tak?
Jadinya kita dah tak payah beli lampu lain sebab dalam ni dah ada lampu. So berbaloi dah 2000 lebih ni. Creator combo ni maksudnya memang khas untuk orang-orang yang nak buat vlog, benda-benda macam tu lah. Dapat lampu, ya Allah. Dapat mikrofon. So sebab apa berbaloi 2000 lebih tu, kita tak payah nak beli mikrofon dah. Kita dah dapat mikrofon sekali. Jadi sangat berbaloi. Kita dapat mikrofon yang mini DJI ni. Jadinya kita dah tak payah beli mikrofon. Sebab kalau beli mikrofon pun mahal, nak dekat 600 lebih, nak dekat 1000 juga kalau kita beli mikrofon. Tapi kita beli Creator Combo dapat mikrofon. Jadi berbaloi. Kita kena apa? Kita kena bijak membeli alah memakai. Itu ayat siapa? Itu ayat nenek saudara saya. Bijak membeli alah memakai. Ayat nenek Bedah. Saya panggil dia Mak Bedah. Lepas tu kita dapat stand. Kita dapat tripod. Pot ke tripod tu tapi yang mini lah. Jadi benda ni sangat penting. Sebab apa, kalau kita duduk dekat meja, kita nak buat vlog, rakam-rakam dekat meja makan, jadi kita buka benda ni jadi kaki. Jadi benda ni sangat function Benda ni bukan tak function tu, benda ni function. Jadi benda ni boleh bawa dekat mana-mana saja. Mic tadi tu dia datang dengan magnet tau. Nampak? Dia datang dengan magnet. So magnet ni kita boleh, kalau akak-akak jenis ataupun adik-adik korang jenis pakai tudung, tak apa. Korang lekat je macam ni, nampak? Dia dah melekat dekat baju dan dia boleh jadi mic yang kita pakai lah. Okey, ni dia yang ditunggu-tunggu, kamera. Ya Allah. Ya Allah, kamera aku, kamera baru. Alhamdulillah ya Allah, dapat juga saya beli. Ni dah lama tau tunggu. Sebab apa? Untuk buat vlog dia sangat membantu. Kamera DJI ni walaupun saiz dia kecil, tapi dia sangat membantu dan video dia cantik. Kita buka lah stiker-stiker dia ni, apa yang patut kita buka dulu. Apa ni? Okey. Lepas tu yang ni cocok juga sini. Ni. Nampak ni? So dia jadi panjang sikit. Dan tripod kecil ni kat sini. Nampak tak? Cing cing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berkatilah aku punya DJI ni. Ini tempat masuk memory card kat dalam ni. Berkatilah aku ya Allah. Berkatilah barang yang aku beli ni supaya dapat menghiburkan orang dan dapat buat video memberi manfaat juga kepada orang, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sekejap tau kak, saya nak set up dulu kamera ni, lepas tu kita sambung balik. Apa benda ni? Okey, ini footage Ikmal dengan DJI yang baru. Macam mana? Dia macam tak ada beza sangat pun, tapi macam okey lah kan? Okey sangat lah ni. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. So kita pairingkan dia ke. Akak dengar tak suara saya? Dekat sini dia tulis level, saya punya mikrofon level 40%. Boleh lah 40%. Alhamdulillah. Okey, so ni dia kamera saya. Okay, so kamera pun kita dah ada, kita dah set up. Kamera pun kita dah set up apa benda semua. Apa yang kita patut buat, kita nak siap-siap dulu. Sebab kita nak pergi jumpa Hazan kejap lagi dalam petang. Tapi kita nak pergi beli dia punya perfume dulu. Dan kita nak surprisekan dia dengan perfume baru dia tu lah. So tanpa basa-basi, jom kita pergi. Okay, so sekarang Ikman dah dekat dalam kereta. Kita on the way pergi ke mall dulu, TRX. Harzan ada dekat IOI City Mall. Dia tengah buat kerja kat sana. Jadi ni Ikmal on the way ke TRX sebab nak beli perfume dia. Perfume dia hanya ada dekat 1-2 tempat saja dekat KL ni, dekat TRX. Itu memang dia dah kata hari tu dia punya perfume dah nak habis, perfume dah nak habis. Cuma tak tahu kenapa dia tak beli. Mungkin dia terlampau busy ke macam mana. Sekarang ni dengan si Moksu ni, Moksu Ikmal ni, dia yang bawa kereta. Malas nak bawa kereta dalam keadaan hujan. Sekarang KL ni orang kata memang hujan kan? Macam constantly hujan. Dia jadi macam, nampak tak? Hujan korang. Memang tak tahu, memang sejak 2 menjak ni KL asyik hujan je. Jadinya Ikmal ada masalah, macam Ikmal kurang yakin sikit kalau nak drive dalam hujan. Hujan kan, lepas tu drive dekat KL, jadi Ikmal macam kurang sikit keyakinan. Ikmal daripada pagi tadi ada syuting, lepas tu rehat sekejap. Lepas tu ini baru tahu Harzan ada time free sikit untuk kita belikan dia minyak wangi tu. Ikmal nak jumpa sekejap, pas kat dia. Lepas tu nak tanya sikit apa perkembangan dia. Dia tak tahu pun Ikmal buat vlog, buat konten ni. Kita random je hari ni. Apa-apa pun kita jumpa dekat sana. Begini bersemangat tu nak buat video guna kamera baru tu, terus buat vlog ya. Hari pertama kita unboxing, kita terus buat vlog. Okay, so sekarang kita dah sampai dekat parking. Walaupun benda ni macam unnecessary, macam tak patut pun, macam tak payah pun nak rakam parking kan, tapi kita dah sampai parking. Dengar tak? Okay, so sekarang kita datang TRX ni, mall yang ni semata-mata hanya untuk membeli perfume Harzan saja. Lepas tu kita pergi bagi dekat dia. Sebab dia pun lebih kurang busy juga ni. Dia memang sangat busy. Sebab malam ni dia ada live lagi. Ni dia shooting buat video seeding lah, apa benda lah. Jadinya di sinilah kita
Kita tak ada makan, tak ada apa dekat mall ni. Kita memang semata-mata datang untuk beli perfume ni je. Okay, so kita dah nak sampai dah kedai ni. Ini Ikmal dah pernah buat dah vlog ni dekat TikTok. Hari tu dah beli. Aku tak tahu lah dia mandi perfume. Punyalah cepat perfume tu habis. Pada botol tu besar tau. Botol tu sumpah besar. Pun habis juga. Sekejap je habis. Yelah, mungkin dia suka sangat pakai perfume kan. Jadi ni kita dah sampai kedai Amaris. Cincin. So Amaris ni dekat sini ada jual perfume-perfume yang menarik lah. Assalamualaikum. Red Tobacco Mancera ada? Ada tapi Intense? Boleh. Memang nak yang tu. Nak tu satu. Red Tobacco Mancera. Ada yang baru ya kak warna pastel. Oh, ni pun baru juga. Mana yang wangi sedap sangat? Okay. Oh, ni Red Tobacco Mancera Intense. Okey, tu nak satu kotak. Yang red. Red Tobacco tu. Okey, yang ni akak tu kata baru. Bau pelam-pelam. Yang ni pun baru juga. Oh, Saparot. Kok namanya Saparot? Yang ni sedap tak? Be My Plum ni. Okey juga. Try bau lah. Kita try bau dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sedap. Sedap bau dia. Memang bau nanas. Ni bau plum. Ni yang bau plum warna purple tadi. Pun sedap. Pernah try animal food? Tu botol dia. Botol dia yang warna emas ni kak Amber apa benda tah? Pun sedap. Perfume ni Bond. Perfume ni yang mahal tu Bond number 9 ni. Apa yang selalu orang beli kak yang Lolita? Yang mass pleasing yang mana? Yang macam orang beli tapi yang memang Lafayette mana-mana. Boleh kita bau tak? Ini satu botol berapa? 6,000. Ini berapa? 2415. Yang ni saya pernah nampak kat TikTok orang pakai. Lah ni je ke baunya? Bau yang Red Tobacco tu memang jarang orang pakai. Tahu tak? Ada berita. So tadi kan Ikmal beli yang apa tu yang mem suka tu. Lepas tu itu memang last. Dah tak ada dah. Dia kata dia orang baru restock. Lepas tu memang ramai juga orang beli bau tu. Tak tahu kenapa disebabkan Hazan pakai ke benda tu famous, tak tahu. Tapi dia kata memang dah tak ada dah. Tadi tu memang last bottle, memang dah tak ada. Jadinya Habibti, aku dapatkan bau ini hanya untukmu. Dan di sini last stock hanya untukmu Habibti. Hanya untukmu. Astaghfirullahalazim, ya Allah, Masya Allah, barakallah korang. Jam tau kat depan tu. Tak tahu nak cakap macam mana. Jam. Tak tahu lah nak tunjuk kat. Ya Allah, jam ni apa petang ni. Penat lah macam ni. Drive. Musuh yang drive. Aku mata terlelap tadi. Sekejap. Terlelap rasa macam terlelap 3 kali, tersedar tak sampai lagi. Terlelap, tersedar tak sampai lagi. Ni bila dah sampai ni? Macam tu je dia punya reaction. Kemarin kalau aku rakam macam tu. Kali Ikmal tak rakam nak tolong macam mana? Kau apa hal? Iya kak. Terkejut kan kau buka tingkap kenapa? Biadab lah dia ni. Dia buka tingkap terkejut aku. Ya Allah, astagfirullahalazim. Mau sugi buka tingkap. Tu sekarang ni kita dah janji nak jumpa dalam 6.30 macam tu. Sebab Hazan mungkin dia macam free around kemarin dia speaking lah. Dalam lingkungan 6.30 petang macam tu. Lepas tu malam ni dia ada live lagi. So malam ni juga kejap lagi kita nak pergi cari barang macam stationery. Ikmal nak cari macam satu buku. Lepas tu ada stapler. Sebab Ikmal nak tampal something. Dia macam kertas-kertas tu kita nak isi files. Ikmal nak carilah. So Ikmal harap dekat mall tu ada macam tempat-tempat yang tempat-tempat yang dia macam tempat-tempat yang bookstore, kedai buku. Macam tu. Jadinya kita nak cari kat sana. Okey. Lembut je suara Mokso. Buku santun je.
Itu yang apa yang korang tengok dekat sini. Moksu ni dikenali sebagai dinosaur Godzilla. Sekali dah. Tak, saya macam mengimitatekan balik. Tapi apa-apa pun kita jumpa dekat mall lah sana. Lepas tu Ikmal lapar tak makan lagi. Konon-konon nak makan dekat mall tu. Ingatkan cepat sampai jam punya petang ni. Petang ni sangat-sangat jam sangat-sangat. Jadi ni kita jumpa je lah kat sana ya. Okay, sekarang ni kita dah sampai mall. Mall IOI ni macam tak ramai orang sangat hari ni. Cuma Ikmal rasa macam Ikmal terlampau simple hari ni ya. Macam ni ke baju nak pergi jumpa Habib T kan rasa macam tak menarik. Jadi ni Ikmal rasa macam nak cari jaket. Tapi tak tahulah. Dah tanya Moksu kata boleh je kalau nak beli jaket lah. Nak beli jaket-jaket macam nak sarung, nak nampak macam abang-abang gitu lah. Kan dah lama tak jumpa. Ni jumpa pakai t-shirt hitam je ni je. Kan? Kita macam tak ada daya tarikan. Hai. Dia macam dah tak ada daya tarikan. So kita nak daya tarikan sikit. Nak macam dia nampak gitu. Ya Allah, handsome-nya dia ni. Macam tu kan. Ya Allah, geramnya. Dia kalau dia tengok kita dalam keadaan macam ni macam tak menyelerakan je. Kau nak beli kat sana jaket tu? Kat MLB. Tapi MLB mahal tak? Nak yang murah-murah. Jaket murah-murah. Mana aku nak cek jaket ni? Rasa nak kencing juga. Tapi kalau nak pergi Padini dekat depan ni rasa Padini. Uniqlo. Uniqlo pun ada boleh. Uniqlo lah. Jom kita pergi Uniqlo, kita pergi cek jaket jap. Lepas tu baru kita call dia. Okey, kita dah nampak ke Uniqlo kat sana. Cincin. Okey, kita dah sampai Uniqlo. So marilah kita cari kita punya jaket. Okey, kita berpecah dengan Moksu. Moksu pergi carikan juga sebab nak jaket. Ni tak payah berpecah. Dekat depan ni pun dah ada. Dah ada dah. Ya Allah, harga dia. Kita nak cari jaket. Jom ikut dia masuk dulu. Mana jaket? Aku ni nak yang warna gelap-gelap. Dia cantik juga kan? Yang ni. Nampak tak? Okey kan? So dia nampak macam jantan sikit. Dia macam yang Bollywood. Kita try dulu. Baru nampak. Daripada jauh dia macam abang aku lah gitu. Ya Allah. Lah macam. Okey, dia sedang okey tak? Macam ni. Okey ke? Okey kan? So dia macam boxy cut sikit. Okey tak? So Ikmal dah beli baju. Dah beli jaket bukan baju. Okey, dah beli jaket. Pak. Barulah nampak abang-abang pun nampak handsome kan nak jumpa Habib T. Jadinya Moksu tengah cari kedai sebab Harzan kata dia nak makan dekat Sukiya. Jadi kita kena bagi Sukiya. Tapi Ikmal tak makan Sukiya. Ikmal jumpa dia, Ikmal nak bagi perfume. Ikmal tengok dia makan. Kita tengok dia makan pun kita dah kenyang. Kita dah happy. Betul tak? Botol ni. Kita bagi Sukiya, kita jumpa dia, kita bagi dia punya perfume. Dengan penampilan kita yang baru ni, confirm lah dia suka. Memang taklah dia tak suka kan. Aku pula handsome macam mana. Aku pula terletak helok. Muka aku pula macam muka padukun. Apa? Panduka Panikin. Dipika Padukun. Kita jumpa sekejap je sebab Ikmal tak nak susahkan dia macam tu. Sebab dia busy malam ni nak buat live. Jadi kita macam touch and go. Betul lah touch and go. Macam jumpa bagi barang, cakap-cakap sikit, lepas tu kita balik. Jangan kacau dia sebab dia penat kan. Kalau tak nanti kang hai. Dia hai, kita buat hai. Okey. Ada hari baru kita boleh ganggu dia. Tak, sekarang ni dia makan Sukiya 38 ke 9. Aku nak tanya siapa Sukiya ni. Ya, tu kamera saya. DJI Osmo Pocket 4 kat sana nampak. Semua orang sibuk nak beli. Tapi saya dah pakai dulu. Oh, nak beli saya dah pakai dulu. Kita dah test line. Bang, Sukiya kat mana? Sukiya. Depan ni. Terima kasih. Nampak? Malu bertanya sesat jalan. Bijak membeli, alam memakai. Let's go. Sebab tu kalau kita tak tahu jalan dekat dalam mall ni, kita tanya. Kalau tak, terpusing-pusing. Kau nak pergi mana Syamil? Terpusing-pusing. Abang tu kata, depan tu je dek, Sukiya. Dek, awak ni cari guna kepala lutut ke? Mata awak letak kat mana? Letak kat buntut. Tu, Sukiya. Alhamdulillah. Sukiya. Mesti dia orang dekat dalam kan? Tu. Ya, reunion. Ya Allah, Assalamualaikum. Allah, jumpa Najlah. Kuku macam tu Najlah. Ni fake nail je. Boleh buka. Kuku Harzan? Tak ada. Sebab Harzan punya kuku punya cinta. Yahoo, kuku punya island. First time dia lari macam. Tapi
Tengok muka Ji. Tengok muka Ji. Sama lah muka dia orang berdua ni. Ya Allah. Okey dah bye lantak. Ni Moksu. Ni Mok Su. Okey, itu Mok. Seorang lagi tak ada Mok? Orang kata Seorang lagi? Penari Pakistan kita bawa. Penari Pakistan. Tak bawa seorang lagi? Ha? Lepas pergi mana? Pergi cek barang lepas tu balik. Malam ni live kan korang? Yes. Mal aku dah susut kan. Dengar. Wah, susut. Sangat-sangat. Jangan sikit sana. Oh, dia nak kata dia susut. So, Krem. Halkum aku. Okay, so sekarang kita tengah makan kat sosis. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu. Mem tengah makan kat sebelah. Tapi kita boleh rakam sebab makanan. Kita makan sukiah hari ni. Panas. Panas betul ni. Bismillah. dia punya doa. Daging. Kita makan daging. Daging ni kita macam ni ambil je. Macam ni. Nampak? Jadi ni kita masukkan je dalam sup dia. Meh mana? Kat sebelah. Tak nampak? Sekejap. Okey dah. Lepas tu tengah makan dan kenyang. Bismillah. I might vomit. Kita orang bos. Konten kau berapa? Konten kau 8. Aku nak bagi ke something. Sini je lah kan. Dia tak ada gimana pun. Tu kita nak bagi dia something. Kita semua Moksu yang pegang. Kita share lah. Apa? Kita share lah. Nanti pun nak share hidup kita sama-sama. Tu tengok Najla. Najla tak apa. Dia dah ada dia punya tu dah. Okay. So kita just nak bagi Tinggal level-level lah. Cing. Nah tengok. Sebab dia kata dah habis dah dia punya stok. Jadi kita sediakan stok yang baru. Ya Allah, bagusnya. Dah Ikmal ni. Ni je sebenarnya dia punya konten tu sebenarnya nak bagi ni je. Tak ada apa pun. Okay. Ni ada sampel tau. Sampel tu bagilah siapa nak. Dia gini lah. Dia macam mana? Ikmal ni dia dah tak, dia buat saya dah tak payah nak pergi ke mana TRX ni. TRX apa semua dah tak payah dah. Saya duduk dia kat saya Berjaya, habis Ikmal datang bagi. Habis Ikmal datang top up. Asyik. Lagi ada apa? Tu sampel. Ya Allah, jongkong emas. Oh my god, Habibi. Oh my god. Tolong edit jongkong emas. Oh my god, jongkong emas. Ya Allah. Sayang, you ni. Adakah itu petandanya? yang dia nak Berapa kg? Oh, 2 kg punya jongkong emas. Oh my, OMG. So tu je lah kita punya nak bagi dia minyak wangi tu je, tak ada apa. Terima kasih mas. Semoga murah rezeki selalu. Semoga dipermudahkan urusan. Semoga jadi suami saya satu hari nanti. Terima kasih. Kita nak untuk konten kali nak bagi dia sebab 7.30 dia dah kena gerak dah dan nak pergi buat live bersama tim-tim dia kat sini. Tunjuk memang dia memang tunjukkan diri dia. Itu saja. Kita pergi kepada kita punya slot yang seterusnya. Bye. Bye-bye. Bye. Okay, good luck live malam ni. Bye-bye. Mal. Bye Mal. Oh, tu. Okay, so sekarang kita nak pergi ke destinasi seterusnya macam cakap tadi. Kita nak pergi beli barang macam barang sekolah macam tu, pensel, bag, apa benda semua ni kan. Kat sini kot. Sini okey tak? Boleh. Tapi kat sini ada stapler ke? Macam tak ada je. Ikmal memerlukan stapler ataupun yang seumpama dengannya. Nak betul-betul kedai buku yang kedai buku. Yang semua benda ada. Kita orang baru lepas jumpa Abang Airiza Fril dengan Kak Wawa Zainal. Orang sebelah ni menggelupuh. Ya Allah, aku dapat tangkap gambar ni. Comel lah. Moksu kata Kak Wawa cantik, comel dah kan kata. Mall ni besar tau IOI ni. Aku nak balik. Dekat PV ada lah. Dah lepas tu. Search lah. Jadinya sekarang kita masuk dekat dalam Aeon sebab tadi kedai dekat luar tu macam ada tak ada je dia punya apa tu? Dia punya stationery kan sebab kita nak cari stapler, benda-benda yang basic tu sebenarnya. Sebab Ikman nak tampal-tampal benda dekat dalam buku ataupun files. Jadinya kita kena cari
Terkejut aku pun tengah video call lah dia terkejut aku. Tapi orang tu kata betul-betul dekat atas sekali dia betul tempat dia kecil. Jadi kena betul-betul cari. Kalau tak memang tak jumpa. Ini tak habis-habis lagi dengan dia jumpa artis tadi. Mana? Ya Allah. Maksud siapa lah ni? Tengok sikit. Mana? Cantik dok. Tu dia letak kat gambar tadi tu. Dia kata cantik sangat kat Wawa. Masya Allah. Dia kata husband dia pun Masya Allah. Abang Iril kat Wawa. Saya memang peminat abang dengan akak juga tadi. Tapi maksud saya ni dia lagi fanatik. Masya Allah. Dia kata Masya Allah kulit cantik dia kata. Cantik handsome. Tak berhenti-henti daripada tadi. Saya pun tak tahulah sampai bila dia nak stop. Tak berhenti. Okay, mana stationery? Tolonglah, pekerja dia mana? Aku nak stationery kat belah sana kot. Tak kat belah sana kan? Belah sana dulu waktu kecil stapler tak nak cari. Dah besar-besar nak cari stapler. Payah pula tu nak jumpa. Kat mana? Ini barang-barang baby kat sini ni. Mana stapler ni? Ni stationery. Okay, dah jumpa. Okay. Kat sini mesti ada stapler. Mana? Oh, ada files. Bagus. Stapler ataupun file. Ni ada stapler tak? Macam tak ada. File? Tu file file macam ni pun ada. Tapi kalau file macam ni dia ada satu je. Mana? Macam ni. Lepas tu beli tak tu. So simpan semua dalam ni. Payah je. File macam kat bawah tu macam lagi senang je. Yang tu. Ya, tapi nanti tak nampak. Nak selak susah. Mana stapler? Tak ada jumpa stapler. Ya Allah, stapler. Oh ni, stapler. Ada stapler. Jumpa stapler. Kat depan ni banyak. Nampak tak? Banyak stapler. So kita ambil ni. Dia ada mata-mata dia kan? Tak silapnya. Dia ada ubat dia kan yang ni kan? Ke beli ni? Paper punch. Bila nak cari kan? Kau je sel. Okay, lepas tu isi kat situ. Contoh kertas yang kita tu, isi kat sini. Lepas tu letak tengah-tengah tu kertas warna A4 ataupun kertas warna. Letak kat tengah tu April, Mei, Jun, Julai. So bila selak je dah tahu. Korang Ikmal nak macam asingkan macam perbelanjaan Ikmal, macam resip-resip ke apa benda kan. Sebab macam kita perlu mengawal kita punya perbelanjaan. Jadinya Ikmal tengah kumpul benda yang macam kita boleh klasifikasikan kita punya resip-resip macam tu. Faham tak? Tak faham buat faham je lah. Jadi kita ambil apa maksud tadi? File. Okay, kita ambil files, stapler, apa benda-benda macam ni lah. Lepas tu kita ambil ni stapler. Kita ambil stapler. Mau sambil Okay, notes pun ambil. Okay, nanti kita try buat nanti. Lepas tu nanti tengoklah macam mana Ikmal tunjuk hasil. Kalau rajin, kalau tak rajin memang malas. Tu cashier. Sebaik cashier kat depan ni je. Alhamdulillah. Cuma kita bayar, lepas tu kita balik rumah. Masih bosan kan vlog kali ni? Minta maaf lah Ikmal buat konten kali ni macam memang bosan. Ini adalah editing yang paling cepat Ikmal boleh buat. InsyaAllah untuk konten akan datang kita akan buat konten yang lebih menarik. Okay? So, bye-bye.